Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam dunia moden kini, terlalu banyak penyakit-penyakit kronik yang mengancam nyawa seperti kanser-kanser dan COVID-19 yang lalu. Sudah tentu bila diuji dengan penyakit, kita mesti bersabar dan usaha untuk menyembuhkan. Namun, langkah pencegahan kepada penyakit itu amatlah penting untuk bukan sahaja melindungi diri kita, tapi orang-orang sekeliling kita juga. Nabi Muhammad, Rasul kita, boleh dijadikan contoh terbaik dalam menjaga kesihatan dalaman dan luaran. Namun semakin kita lupakan kerana banyak sangat idol-idol barat yang kian mengabur mata anak-anak muda zaman ini. Saya dahulu zaman belajar training di hospital. Bukan cakap kosong, tapi memang banyak bukti yang masyarakat hari ini kurang mengamalkan cara hidup sihat. Sebab itu penyakit mudah datang. Saya yakin anda mampu mengubahnya untuk masa depan yang lebih indah, insya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun sebelum subuh. Bermakna Nabi sentiasa berdisiplin untuk tidur awal supaya boleh bangun awal. Habit yang sihat ini terbukti mampu meningkatkan kesihatan fizikal dan mental. Tidak seperti kita hari ini, rela berjam-jam di hadapan TV untuk menonton bola atau movie favourite masing-masing. Tidak juga salah jika ingin menonton, namun jangan dibiasakan kerap sehingga ganggu waktu tidur berulang-ulang kali. Kerana nanti kita akan perasan badan cepat letih dan mood tak menentu, habis orang rumah jadi mangsa, kena marah-marah. Bangun pagi yang rutin juga boleh memberi masa untuk anda sarapan dengan baik. Maka berkait dengan mengurangkan stres dan bantu untuk ada motivasi hidup secara berterusan. Rahsia lainnya, Nabi kita seorang yang sangat menjaga wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maknanya, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah solat dan tidaklah menjaga wuduk melainkan orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Anggota-anggota wuduk amat berkait dengan kebersihan dalam kehidupan harian kita. Apabila sentiasa dijaga dalam keadaan bersih, bakteria kuman-kuman tidak mudah menjangkiti tubuh kita. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada pemakanan yang halal dan baik. Baginda makan makanan yang berkualiti dan memberi nutrisi yang cukup untuk menyokong fungsi-fungsi sel badan, seperti daging kambing, barli, kurma dan beberapa makanan lain kesukaannya. Perlu diketahui, meskipun suka makanan tersebut, baginda makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini menjamin kesihatan perut sentiasa optimum dan stabil. Nabi kita gemar makan madu. Madu disebutkan dalam Quran, ia seperti ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Makan madu sekadarnya, satu sudu cukup. Jangan ditelan satu mangkuk, lain pula jadinya nanti. Beringat-ingat ya, hihi. Mari kita contohi Nabi agar dibiasakan berpuasa. Puasa Isnin, Khamis sangatlah baik, ada pahala di situ dan menyihatkan tubuh badan. Kajian tentang puasa ni dah banyak, terbukti mampu menguatkan sistem pertahanan badan. Namun jika anda ada gastrik, mesti pantau apa yang dimakan masa sahur dan buka. Jangan yang dibalun makanan-makanan pedas, minyak, lepas tu sakit jadi alasan langsung tidak boleh berpuasa. Ini kecuali dalam tempoh severe, maksudnya teruk dan perlu rawatan. Itu tempoh anda rehat, sembuhkan, kemudian baru boleh berpuasa. Okey, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka berjalan kaki. Ini salah satu amalan yang sihat. Dapat mengelakkan masalah kegemukan yang mengundang penyakit 3 serangkai: jantung, kencing manis, kolesterol. Ada tak dari kita sikit-sikit marah, sikit-sikit dendam, sikit-sikit baran? Saya tak cakap saya sempurna, namun cubalah berubah. Saya dah cuba, alhamdulillah, lebih tenang dan sihat selalu. Nabi kita pemaaf dan tak mudah marah. Jika anda seorang pemaaf dan tak marah-marah, percayalah, bukan sahaja jiwa tenang,
badan juga tak akan hasilkan hormon stres, jadi sel-sel tak akan mudah terkena penyakit-penyakit jantung dan sebagainya. Sampai sini saja Lia doakan baik-baik untuk kita semua. Jaga diri tau, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang dah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like and comment untuk video seterusnya. Okey, yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri Lia. Okey, take care. Assalamualaikum. Bye-bye.